Assalamualaikum. Pernah tak kita terfikir macam mana benda yang dah hancur jadi debu boleh hidup balik? Persoalan ni bukan soalan baru tau, tapi satu persoalan iman yang dah dijawab lebih 1400 tahun dulu. Jadi, jom kita bedah siasat macam mana surah As-Sajdah mengikut tafsir Ibnu Kathir bagi jawapan yang padu dan logik untuk semua keraguan ni. Soalan ni, ini bukan keraguan orang zaman sekarang je. Inilah hujah paling utama kaum musyrikin Mekah dulu. Boleh bayang tak diorang cakap, bila kita dah mati, dah jadi tulang reput, takkanlah boleh hidup balik. Memang diorang tolak mentah-mentah. Sebab itulah surah As-Sajdah ni turun bukan setakat nak jawab, tapi nak patahkan terus hujah diorang dengan logik yang memang tak boleh disangkal. Jadi, dari mana surah ni mulakan hujahnya? Bukan dengan cerita pasal sains ke apa, tapi ia mulakan dengan menegaskan dari mana datangnya kebenaran itu sendiri. Ini kira macam tapak asas untuk semua bukti yang akan datang lepas ni. Mesej pertama dia, memang tegas dan terus terang. Surah ni seolah-olah cakap, dengar sini baik-baik. Apa yang korang akan dengar ni bukan rekaan manusia, bukan syair. Ini adalah kebenaran mutlak dari pencipta alam semesta. Bila asas ni dah diletakkan sebegini kukuh, setiap ayat yang datang lepas tu, dia bawa satu pemberat kebenaran yang kita tak boleh pandang ringan. Okey, so macam mana surah ni nak buktikan kebangkitan semula? Caranya mudah je. Ia ajak kita tengok bukti yang ada kat sekeliling kita dan yang lagi power, bukti yang ada dalam diri kita sendiri. Mula-mula, kita diajak untuk zoom out, tengok gambaran besar. Langit, bumi dan semua yang ada antara keduanya dicipta dalam 6 masa. 6 peringkat yang cuma Allah je tahu macam mana sebenarnya. Ini kan satu demonstrasi kuasa dia yang tak terbatas. Logiknya senang je. Kalau Tuhan mampu cipta satu alam semesta ni dari kosong, dari tiada apa-apa, logik ke kalau kita fikir dia tak mampu nak hidupkan balik ciptaannya yang jauh-jauh lebih kecil ni? Okey, tadi kita dah zoom out. Sekarang jom kita zoom in, terus kepada diri kita sendiri. Surah ni bawa kita tengok satu perjalanan yang ajaib. Bermula dari tanah yang tak ada nyawa, lepas tu dari setitis air mani yang dipandang hina, kemudian dibentuk jadi manusia sempurna, dan akhirnya ditiupkan roh, kehidupan tu sendiri. So, hujahnya sangat jelas. Kalau Allah boleh mulakan kehidupan dari bahan yang simple macam ni, takkanlah lebih susah untuk dia kembalikan kita semula lepas mati, kan? Baik. Selepas Allah bentangkan semua bukti-bukti ni, sekarang persoalannya beralih kepada kita. Macam mana kita respon? Dan surah ni tunjukkan cuma ada 2 jalan, 2 respon yang sangat berbeza. Kat sini, perbezaannya macam langit dengan bumi. Satu pihak, orang yang beriman. Satu pihak lagi, orang fasik. Maksudnya, orang yang ingkar dan sengaja langgar perintah Tuhan. Lepas tu, surah As-Sajdah tanya satu soalan yang tajam. Agak-agak sama ke orang beriman ni dengan orang fasik? Dah tentulah tak sama. Ini semua tentang keadilan Tuhan. Ganjaran untuk kedua-dua kumpulan ini di akhirat nanti memang tak akan sama. Jom kita tengok lebih dekat sikit ciri-ciri orang beriman ni. Diorang tak sombong. Bila ayat Tuhan dibacakan, diorang terus sujud. Dan ada satu ciri yang sangat-sangat istimewa. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Wah, puitis kan? Ini sebenarnya gambaran untuk solat malam atau tahajud. Satu ibadah dalam sunyi masa semua orang lain tengah sedap tidur. Dan untuk satu ibadah yang dibuat dalam sunyi sepi malam, jauh dari pandangan manusia, Allah sediakan satu ganjaran yang setimpal. Satu ganjaran yang juga bersifat rahsia dan luar biasa. Cuba kita hayati keindahan ayat ni. Ganjaran untuk mereka dirahsiakan. Kenapa agaknya? Menurut Ibnu Kathir, ini kerana amalan solat malam mereka tu pun dibuat secara rahsia. Nampak tak simetri yang cantik kat situ? Amalannya tersembunyi, dibalas dengan nikmat yang tersembunyi juga. Memang setimpal. Nak bagi kita faham betapa luar biasanya ganjaran ni, Ibnu Kathir bawakan satu hadis qudsi. Ini firman Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi. Cuba kita bayangkan sekejap. Satu nikmat yang mata tak pernah nampak, telinga tak pernah dengar, dan hati pun tak pernah terbayang. Maksudnya apa? Apa saja nikmat terhebat yang kita boleh fikirkan dalam kepala kita sekarang, ganjaran ni jauh lebih hebat dari itu. Subhanallah. Jadi, inilah mesej utamanya. Pengorbanan kita tinggalkan katil dan selimut yang empuk tu di tengah malam untuk beribadah, satu amalan yang sangat pribadi dan tersembunyi, akan dibalas dengan satu ganjaran yang juga rahsia, yang besarnya di luar batas imajinasi kita. Surah As-Sajdah dah bentangkan hujahnya dengan begitu jelas, dari penciptaan alam sampailah ke dalam diri kita sendiri. Ia juga dah bezakan antara 2 jenis respon. Akhirnya, surah ni tinggalkan kita dengan satu soalan yang sangat penting. Selepas semua bukti ni ada depan mata, di pihak mana kita nak pilih untuk berdiri? Sebab jawapan kepada soalan inilah yang akan menentukan realiti abadi kita nanti.